Kami atas kerjasama dengan pelbagai pihak telah berjaya mengumpulkan lebih kurang dalam 5 tan baju baru raya ini dan akan diedarkan insya-Allah kepada mereka yang memerlukan. Dan ini adalah jujuran kali ini dan kami memohon kerjasama daripada masyarakat semua agar mana-mana pakaian yang masih elok lagi daripada dibuang, baik diberikan kepada orang yang lebih memerlukan. Kami akan memperluaskan ke 7 buah negeri keseluruhan di bawah Akta 672 ini supaya mudah untuk kami bertindak. Komen saya amat berguna kepada apa yang tak dapat baju raya lagi lah. Sekarang ni baju kos untuk raya pun mahal juga. Jadi kalau ada kempen ni saya rasa sangat bagus lah. Dah sangat bagus dan kata orang dapat faedah lah daripada orang yang tak mampu nak pergi ke macam mana kan. Saya sangat sokong lah yang untuk kempen ni.